RM158 buat berbuka. Berbaloi ke tak? Untuk live stall, diorang ada kambing golek. Sebelah sini ada bakar-bakar. Ini nasi biryani. Yang sini ada sata. Yang ni ada sup tulang merah. Ini view yang korang akan dapat. Sup campur macam-macam benda. Sup keting, ini tetel, paru, lidah, kambing, sana ada limpa. Sebelah sini ada air balang. Bang, air apa yang paling sedap bang? Bagi saya air Bandung lah. Air Bandung paling laku. Gulai kawah ni, gulai ketongkol, gulai urat tumis, gulai tetel, gulai lomak, itik salai, gulai babat, asam pedas ekor. Yang ini kari ayam. Suasana dia macam gini. Ini belah luar. Sebelah dalam ada live band. Ada live band. Yang ni belah dalam. Yang ni belah aircon. Sini ada laksa utara. Yang ini laksa Johor. Sebelah sini mi udang. Bang, ni apa benda bang? Oyster omelette. Apa dia ni? Oyster omelette. Oyster omelette. Sini ada mi goreng lambak. Yang ni kuih tiaw goreng lambak. Ini ada warung rojak. Ketam dengan udang ni pun boleh campur dalam rojak. Time kita jumpa durian dalam buffet Ramadan. Durian apa yang ada bang? Sangking, udang merah, di 24, kampung kahwin. Sebelah sini section ais kepal. Ini dia punya topping. Jom tengok kat dalam pula. Atas tulis noodle section. Bawah roti jala dengan roti Baghdad. Beratur-beratur ni tunggu kambing black pepper. Shawarma, kebab, roti bom, murtabak, sana ada roti john. Antara lauk-lauk dalam ni, lauk apa yang paling special? Yang paling special ada ikannya. Ikannya? Dah sama betai, okey. Baru berempah. Antara yang special kat sini, chef kata ikan nyonya, udang sambal petai dengan paru goreng sambal paru goreng berempah. Ini seafood on ice. Sebelah sini ada macam-macam kerabu, ada 13 jenis kerabu. Ini section bubur, ada pengat pisang, ada bubur cacah, bubur keledek, bubur kacang hijau, bubur gandum, bubur kacang merah, bubur jagung. Ni serawut durian. Ini ada sate, ada sup tulang merah. Depan ni ada kambing golek dengan nasi biryani. Kambing golek kat luar pun ada, kat dalam pun ada. Ini hari Sabtu 22 hari bulan 3. Tempat ni hampir-hampir full house. Sana beratur punyalah panjang. Sini kosong. Inilah meja kita orang untuk 5 orang. Sempit lah. Durian. Beratur panjang. So dengan semua yang kita tunjuk ni, korang rasa berbala atau tak?